So ada orang Allah uji dengan sakit, dia makan ubat, dia sihat. Ada orang Allah uji dengan sakit, dia kena go through a lot of treatment baru dia sihat. Ada orang Allah uji dengan sakit, dia makan ubat, dia paling jaga, tak makan yang sembarang, tapi Allah uji dia dengan sakit yang teruk, apa pun treatment tak jalan untuk dia. So berbeza-beza yang Allah berikan kita lalui ini mengikut the wisdom of Allah SWT. So kita jangan judge bila orang nak take certain treatment ke, orang tak nak ke, sampai kita rasa orang tu tak usaha ke. Siapa kita nak judge benda tu? Sebab Allah yang uji. Ujian tu datang daripada Allah. Bila kita nak judge, kita kata macam saya rasa dia tak usaha lebih lah Ustazah. Boleh je baik benda ni. Saya kenal ramai orang yang sakit benda ni boleh baik. Yes, yang orang-orang yang boleh baik tu Allah izinkan. Tetapi ada orang Allah belum izinkan atau Allah tak izinkan. So ujian Allah kepada sakit-sakit ni berbeza. Kita nampak orang tu sakit, kita judge. Tapi Allah uji kesakitan tu terhadap individu dengan cara yang berbeza. So be kind.